Yauma yafirul mar'u min akhih. Ketika mahsyar itu, seseorang melihat abang dia. Dia nampak abangnya. Kadang-kala dia berselisih dengan kakaknya, kadang-kala dia berselisih dengan adiknya. Tapi abang dia terus pandang ke arah lain, dia terus pandang ke arah lain. Wa ummihi wa abih. Nampak ibu kita, kita tengok ibu kita. Tuan-tuan, rindu kita dengan ibu kita, rindu kita. Entah berapa ribu tahun tak tengok wajah ibu kita, tiba-tiba nampak di mahsyar. Kata Allah dalam Quran, kalian tak pandang pun wajah ibu kalian. Tengok, terus pandang ke lain. Kita tengok ayah, nampak ayah, kenal ayah. Kalau tuan-tuan nak tanya saya, Ustaz, ketika di mahsyar tu macam mana perasaan kami semua? Seperti mana perasaan pada pagi ini, di hari ini.